Hai semua, okay, hari ni Kak Zain nak bagi resepi biskut Coffee Legend. Okay, biskut ni kita guna plantar margarin Okay, kita gunakan 1 cawan plantar margarin. Lepas tu masukkan 3/4 cawan gula kasta, 1 biji kuning telur, 1 sudu kecil asin vanila, ni kuning telur. Lepas tu masukkan 2 sudu kecil kopi. Kak Zain guna kopi ni. Bancuh dengan air panas. Lepas tu korang tuang je. Lepas tu kacau sebakti lah korang dah tuang kopi ni semua. Nak letak kopi banyak pun boleh. Dia bau kuat kopi lah. Sedap sikit makan. Okay, lepas tu korang kacau sebakti. Tak payah pukul dia sangat. Lepas tu masukkan setengah cawan tepung jagung. Okay, 2 sudu tepung susu. Lepas tu kacau dia. Kacau dia rata. Lepas tu masukkan 2 cawan tepung gandum. 2 cawan tepung gandum. Kak Zain guna 3 cawan. So 2 cawan Kak Zain masuk dulu. So lagi 1 cawan Kak Zain masuk sikit-sikit. Jangan masuk semua masuk sikit-sikit. Sebab kita takut nanti adunan kita jadi keras. Okay, lepas korang dah sebaktikan dia. Kalau korang tengok dia macam melekat kat tangan tu, so kena masuk tepung lagi. Okay, masuk sikit. Lepas tu korang kena kacau balik. Okay, kacau dia balik. Lepas tu kalau tengok rasa dia melekat lagi, korang masuk lagi. So total Kak Zain masukkan tepung 3 cawan. Okay, tengok dia melekat lagi. So masuk lagi sikit yang ada tu. Masuk lagi. Total 3 cawan lah Kak Zain guna. Sebab yang baki, yang selebihnya Kak Zain tak buat video sebab Kak Zain masuk je. So 3 cawan lah ya. Lepas tu dah nampak cantik macam ni. Korang tengok tak melekat. Dah cantik macam ni. Korang bolehlah buat buat acuan dia. Okay, akak guna acuan Love. Macam ni dah buat acuan Love. Lepas tu akak bakar 170 suhu. Tengok ni dah bakar selama 15 minit je. Akak buat hiasan. Akak celup coklat. And then akak tabur coklat rice dekat atas tu, bagi dia nampak cantik. Okay, itu je resepi kita. Sebab resepi ni dah 3 tahun akak bagi kat korang kan. Kalau korang tak buat juga, akak tak tahu nak cakap apa. So wajib buat lah ya. Tengok, dah tahun-tahun akak bagi resepi yang sama. Okay, share dan follow. Bye bye sayang.